Dia panggil padang masyar. Masyar mana pipung? Tempat dataran yang akan dibuat untuk pipung segala jenis manusia. Pipung untuk apa dia? Radin semua ni lah masalah. Pipung akan disuai. Nguduk atarnya hari tu makan nasi, makan roti, makan jagung, makan wadrian, makan apa semua sekali. Pada kenyang balik membuat apa dia? Mu tengok guna mata, tengok belakang langit, bombing lah ni internet pelengok, sepi, duduk jalan awak tua pun bila bawa kereta tengok internet juga. Mata tak ada pengalaman, tak tahu Quran mana, tak tahu apa mana. Tengok internet. Baik. Quran aku mau tengok kata. Daripada mau tengok internet, tengok radio, tengok apa, Quran aku mau tengok kata. Putih mata aku buat kemung tu cadang untuk dia Quran. Baca ke Quran. Telinga aku bagi kemung untuk dengar. Mu tak boleh buat telingamu. Doktor tak boleh buat telingamu. Aku tolong buat telingamu. Mau dengar apa? Quran aku mendengar ke tak? Kaki aku buat boleh berjalan. Unga boleh berjalan bila apa semua sekali. Mungkin ke dak masjid aku. Menggunakan ke dak kaki untuk masjid aku. Aku nama kerja aku buat kaki. Kalau tidak tu pergi tempat-tempat rumah aku. Masjid-masjid ni rumah aku.